ni? Kata dah jadi dah main sorang-sorang. Mana? Cerita. Cerita. Diana. Jom kita pergi kedai. Jom kita beli orang suruh datang. Itu aku punya. Bagilah balik. Korang ni suka bully aku. Bagilah balik. Tolong. Saya kena bully. Alah, kesian dia. Apa kau cakap perempuan? Tolonglah saya. Awak ni baiklah. Sebelum kita kawan. Kau nak kawan dengan aku? Kau tu lah busuk, buruk, pengotor, ada hati nak kawan dengan aku. Sampai hati kau cakap aku macam tu. Kenapa ambil aku punya keropok ni? Campur-campur makan orang pula. Kau ni jangan zalim sangat. Tengok aku pula. Orang beli makan ni makan duit mak kau ke? Makan bapak duit bapak kau ke? Tunggu korang, aku bagi tahu mak aku. bawa sarang burung tua. Salam sembah terbuka kata, selamat datang untuk semua. Mega berarak, indah berbalam, di pupuk bayu kepuan arah. Pemanis kalam, selamat malam, awal bismillah pembuka kata. Dengarlah dikit barat, dengarlah dikit barat, baru-baru ke bulan hamba. Buat hiburan hadirin semua, hanya sekadar Allah telinga, buat menghibur hati yang lara.
zaman, kes buli semakin banyak jadi sekarang ni. Memang betul pun. Ni bukan dia biasa-biasa ni, bos. Ada yang sanggup mula kawan dan jadi kes polis. Macam kes Zara Karina. Semoga arwah Zara ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Kesian, kesian. Sedih pun ada. Apalah nak jadi, apalah nak jadi. Sampai sekarang tak selesai lagi. Semoga ada penyelesaian bagi kes Zara dan kes buli yang lain lagi. Bos, saya dengar kes Zara ni dah menang kat mahkamah. Habislah BBIP tu.
benci buli. Kami 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 benci buli. Sepaga zero bullying. 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 Buli satu jenayah. Buli satu jenayah. Buli satu jenayah. Buli satu jenayah. Sekian, terima kasih.